Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi tugasan 2 persembahan untuk PIMK 3323 pengajian fiqh Islam, kumpulan kami akan membentangkan tentang isu hak dan tanggungjawab suami isteri, iaitu mengemudi rumah tangga moden menurut Islam. Baik, dalam pembentangan kami ini, kami akan menghuraikan beberapa isu yang berkait dengan isu hak dan tanggungjawab suami isteri, dan macam mana untuk kita mencari keseimbangan antara prinsip syariat dan juga realiti perkahwinan dalam dunia moden pada hari ini, insyaAllah. Baik, yang pertama, saya perkenalkan dulu ahli kumpulan kami daripada PIM 2. Yang pertamanya adalah saya, pembentang pertama, Ni Ahmad Farhan bin Aizam. Yang kedua, Muhammad Danish Syafiuddin bin Muhammad Sabri. Yang ketiga, Abu Zar bin Azhari. Baik, kita terus kepada pembentangan. Baik, jadi isu utama dalam pembentangan kami pada hari ini ialah isu hak dan tanggungjawab suami isteri dalam rumah tangga moden menurut perspektif Islam. Baik, itu adalah isu utama. Di dalam isu utama ini ada beberapa sub-isu yang kami ingin bawa dalam pembentangan kami. Yang pertamanya adalah isu perkongsian nafkah 50-50. Yang kedua adalah isu ataupun fenomena isteri menanggung tanggungjawab kewangan keluarga sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah pengabaian tanggungjawab emosi dalam rumah tangga. Baik, insyaAllah. Sebelum kita terus kepada isu yang pertama, izinkan saya memberikanlah sedikit pendahuluan dahulu tentang tajuk kami. Seperti yang saya sebut tadi, apa yang kami ingin bincangkan adalah tentang isu hak dan tanggungjawab dalam suami isteri. Namun begitu, perlu kita faham bahawa asas perkahwinan adalah keadilan, tanggungjawab dan juga saling melengkapi. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian lain dan kerana mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Okey, baik, di dalam ayat Al-Quran ini telah jelas bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa peranan dalam perkahwinan itu. Antaranya adalah suami sebagai pemimpin keluarga dan pemberi nafkah utama. Yang kedua, isteri sebagai pasangan yang membantu mengurus rumah tangga dan menjaga kehormatan. Yang ketiga adalah matlamat daripada perkahwinan itu sendiri, iaitu keharmonian melalui peranan yang saling melengkapi. Namun begitu, perlu kita sedar berlaku beberapa peralihan moden yang menyebabkan struktur keluarga itu sendiri berubah. Antaranya ialah pada dunia moden pada ini, ekonomi. Faktor utama ekonomi, iaitu peningkatan kos sara hidup dan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua adalah pekerjaan, di mana kita dapat lihat banyak peningkatan penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan moden. Yang ketiga adalah sosial, kefahaman masyarakat yang berbeza tentang peranan evolusi suami isteri. Maknanya perkahwinan yang kita faham pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini berubah. Berubah disebabkan apa? Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi lah. Baik, insyaAllah kita terus kepada isu yang pertama, iaitu realiti perkongsian nafkah 50-50. Baik, di sini saya ada tunjukkanlah beberapa video TikTok, keratan akhbar dan sebagainya yang membincangkan tentang perkara ini. Ayuh kita tengok satu lah. Iaitu antaranya, pembahagian nafkah 50-50 pastikan adil. Nafkah 50-50 konsep salah, bercanggah dengan prinsip Islam. Dan ada beberapa video daripada TikTok yang pendapat-pendapat lah netizen ataupun orang awam tentang perkara ini. Okey, baik, dalam menghuraikan isu ini, ayuh kita telusuri secara berhati-hati dan cermat dan berhikmah, insyaAllah. Baik, isu yang pertama yang saya ingin bawakan ialah realiti perkongsian nafkah 50-50. Baik, seperti yang kita faham, konsep nafkah ini adalah pemberian wajib yang disediakan oleh suami kepada isteri mengikut kemampuan lah. Dan kalau kita bincang bab nafkah ini, dia termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Ini semuanya sebenarnya berdasarkan apa yang telah ditetapkan di Al-Quran. Itu dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq zu sa'atin min
min sa'atih. Itu hendaklah orang yang mampu, iaitu suami itu memberi nafkah menurut kemampuannya. Namun begitu dalam realiti dunia moden pada hari ini, pasangan ni hari ini sering memilih disebabkan faktor-faktor yang saya sebut tadilah, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Pasangan pada hari ini lebih memilih untuk berkongsi perbelanjaan bersama akibat kos sara hidup yang tinggi. Itulah ada yang katakan 50-50 lah, maknanya kalau suami dah bayar rumah, isteri tanggung makanan, ataupun mungkin suami dah tanggung rumah makanan, mungkin anak-anak tu isteri yang tanggung disebabkan dua-dua bekerja. Maka di sini timbul satu isu, iaitu isu perkongsian nafkah 50-50. Okey, baik. Kita tengok apakah penilaian fiqh tentang perkara ini. Baik, dalam konteks masyarakat moden, terdapat masyarakat ni yang pasangan yang memilih untuk berkongsi perbelanjaan rumah, iaitu 50-50. Dan konsep ini biasanya berlaku apabila kedua-dua pasangan ni bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri. Namun begitu daripada sudut fiqh Islam, isu ini perlu dianalisis berdasarkan prinsip asas tanggungjawab nafkah dalam perkahwinan. Okey, yang pertamanya daripada sudut neraca fiqh, yang pertamanya, kedudukan nafkah dalam fiqh Islam ini telah ditekatkan adalah kewajipan suami. Mana nafkah tetap menjadi tanggungjawab mutlak suami, sebagaimana yang saya sebutkan tadilah. Dan ini juga pendapat yang diutarakan oleh siapa? Yang pertamanya oleh Ibn Qudamah, iaitu suami wajib memberi nafkah apabila perkahwinan sah dan isteri dalam tanggungnya. Begitu juga Imam An-Nawawi menerangkan bahawa nafkah kekal menjadi kewajipan suami selagi isteri memenuhi tanggungjawab asas. Okey. Baik. Jadi itu adalah konsep asas, iaitu nafkah ni adalah tanggungjawab suami. Okey. Jadi namun begitu, Islam tidak melarang isteri ni untuk tabarruk ataupun menyumbangkan kewangan isteri secara sukarela, dan dianggap sebagai apa? Sebagai ihsan ataupun sedekah lah, maknanya bukan kewajipan. Maknanya dalam isu ini fiqh 50-50 dia ada beberapa penilaian. Yang pertamanya, perkongsian 50-50 ni kalau dia berlaku secara sukarela antara suami dan isteri, ada persetujuan dan sebagainya, maka perkara tersebut tidak bercanggah dengan syariat. Dan dalam keadaan ini, sumbangan isteri itu dipanggil tabarruk ataupun sebagai bantuan kepada suami bagi meringankan beban keluarga, ataupun bukan untuk membantukan tapi untuk supaya hidup tu lebih senang, lebih selesa dan sebagainya. Kalau sepatutnya dengan gaji suami boleh rumah yang biasa-biasa, tapi isteri kata tak apalah, kita upgrade lah macam mana, jadi isteri menyumbang sedikit. Jadi itu kita sebut sebagai kebajikan lah, sebagai ihsan daripada isteri. Namun begitu, jika berlaku kerana paksaan suami, maknanya suami memaksa isteri untuk menyumbangkan tu, maka di sini adalah tidak dibenarkan di dalam fiqh, kerana kewajipan nafkah itu tetap berada pada suami. Namun begitu, perlu kita faham pada dunia moden pada ini banyak kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ataupun ada berlaku darurat ekonomi dalam keluarga, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, maka di sinilah kita kena sebut wujudnya kefahaman ataupun kesepakatan macam mana untuk melayari rumah tangga itulah supaya terus berjalan dengan lancar. Okey. Jadi di situlah konsep wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Okey, jadi kaedah asasnya nafkah adalah kewajipan suami. Namun kalau isteri nak bantu, maka itu adalah ihsan daripada isteri. Namun begitu, suami tak boleh nak paksa isteri ini supaya menyumbang untuk keluarga itulah daripada sudut nafkah, kerana itulah kewajipan hak suami. Okey. Seterusnya, mari kita tengok daripada konflik macam mana kita nak selesaikan kekeliruan isu 50-50 ni. Yang pertamanya kita kena faham keluaran tanggungjawab tu. Yang pertama kita kena faham asas bahawa kita terima hakikat bahawa nafkah tu adalah tugas suami. Mungkinlah suami ni tak mampu untuk sediakan yang mewah-mewah, tapi sediakanlah ikut kemampuan suami tu. Kalau
Suami itu berharta sedia, cara berharta kalau kurang sikit sedialah, secukupnya lah untuk keluarga tu, tapi jangan lepaskan tanggungjawab sebagai suami. Yang keduanya, kita kena faham juga bahawa berlaku kadang-kadang konflik kewangan dan sebagainya, maka di sini perlu ada sikap fleksibel, mana isteri membantu atas dasar tolong menolong, dan semoga Allah Ta'ala membalaslah jasa isteri itu dengan pahala dan sebagainya. Yang ketiganya, kita kena faham juga dalam menyelesaikan ada berlaku ketegangan rumah tangga, maka di sini perlu ada, yang paling penting dalam isu ni adalah komunikasi. Mana kena bina satu persetujuan bersama tanpa paksaan. Jadi insya-Allah itu saja untuk komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita beralih ke topik perbincangan seterusnya, iaitu isu yang kedua, isteri menanggung keluarga sepenuhnya. Berkaitan isu yang kedua, mauduk perbincangan ialah fenomena isteri menanggung keluarga sepenuhnya. Penilaian fiqh, analisis mendalam mengenai isteri menanggung keluarga sepenuhnya. Jadi, mari sama-sama kita bincangkan. Iaitu tindakan ini, yakni isteri menanggung keluarga sepenuhnya, adalah tabarruk. Tindakan isteri menanggung keluarga adalah tabarruk. Tabarruk ni, untuk apa yang boleh kita faham ialah sumbangan secara sukarela ataupun secara kerelaan hati isteri untuk menanggung keluarga sepenuhnya ni, iaitu dia boleh kita kaitkan dengan ihsan, yakni kebaikan yang mulia lah. Yang mana isteri itu sendiri yang secara sukarelanya untuk memberikan pertolongan untuk menanggung keluarga sepenuhnya. Ia tidaklah menggugurkan kewajipan nafkah suami di sisi agama. Mana katanya apabila isteri ni dia menanggung sepenuhnya nafkah ataupun perbelanjaan keluarga, ia tidaklah menjatuhkan ataupun menggugurkan yakni nafkah suami di sisi agama. Suami tetap perlu jalankan tanggungjawab, iaitu menyediakan nafkah asas, kecuali isteri dengan rela hati melepaskan haknya. Mana katanya walaupunlah isteri sedemikian rupa ingin secara sukarela, namun begitu suami juga perlulah sentiasa bertanggungjawab untuk sediakan nafkah asas seperti duit perbelanjaan keluarga, barang-barang makanan dan sebagainya. Antara faktor-faktor lain juga penyumbang yang kepada isteri ini perlu tanggung ialah antaranya kesempitan ekonomi keluarga, yang mana satu keluarga tu memang sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat teruk lah orang kata. Kemudian antara yang kedua pula faktornya ialah pengangguran atau pendapatan suami rendah. Kalau kita tengok kepada pendapatan suami tu agak tidak mampulah untuk menyara satu keluarga tu, ia juga boleh membawa kepada faktor isteri untuk menanggung keluarga. Kemudian kalau kita tengok faktor yang ketiga, perubahan struktur pekerjaan moden. Kalau kita tengok sekarang ini pekerjaan banyak yang memerlukan kemahiran ataupun kelayakan yang tinggi lah. Kemungkinan suaminya tidak kurang bernasib baik dan terpaksa lah untuk isterinya terlebih dahulu pergi kepada tolong suami tersebut untuk menyara. Situasi di mana isteri terpaksa menjadi pencari nafkah utama untuk memastikan kelangsungan hidup. Itulah antara faktor-faktornya. Jadi itu saja dan kita sambung slide seterusnya. Mari sama-sama kita melihat persoalan, iaitu Irsyad Hukum siri ke-289. Hukum suami tidak bekerja dan menjadi suri rumah. Apakah jawapannya? Mari sama-sama kita tengok. Jadi soalan tadi yang kita akan bincangkan iaitu apakah hukum suami menjadi house husband ataupun suri rumah kepada isteri dan menanggung perbelanjaan keluarganya. Mana katanya suri rumah itu ialah suami dan isteri yang menjadi tanggungan perbelanjaan keluarga. Jadi untuk jawapannya ialah pada asalnya wajib suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Namun begitu, jika isteri menafkahi tanggungjawab suami dan ke atasnya itu adalah ihsan dan pahala yang besar ke atasnya. Kerana tanggungjawab suami menafkahi isteri itu disebut dalam Al-Quran. Daripada Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulakanlah
nafkah dengan dirimu. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Dan jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Dan jika masih terberbaki lagi, berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Rawahul Bukhari Muslim. Justru kami cenderung menyatakan bahawa hukum suami menjadi suri rumah adalah tidak digalakkan jika tidak diredai oleh isteri. Namun jika isteri redha, maka itu dibenarkan seperti mana diharuskan untuk suami memakan mahar isteri sekitarnya dan dibenarkan. Mana katanya dia perlulah kepada persetujuan isteri. Maka hukum asalnya ialah boleh jika dengan kesudian isteri. Jadi menjawab persoalan tadi, dibolehkan dengan keizinan daripada isterinya. Seterusnya kita lihat kepada wanita bekerja dalam Islam dan status hak milik. Mari sama-sama kita lihat. Iaitu yang pertama, wanita bekerja dalam Islam ni dia tidaklah melanggar batas syariat. Yang kedua, tidak mengabaikan tanggungjawab keluarga. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendapat persetujuan suami. Jadi mana katanya untuk wanita bekerja dalam Islam ni, inilah antara orang kata syarat-syarat dia. Selagi mana tidak melanggar batas syariat, contohnya pekerjaan yang halal, rezeki yang halal dan menutup aurat, maka itu dibolehkan. Dan juga tidak mengabaikan tanggungjawab keluarga. Contohnya mana kata bila si suami menyuruh untuk isteri itu memasak makanan untuk satu keluarga, dia tetap boleh menjalankan tanggungjawab, maka ia masihlah dibolehkan. Dan yang ketiga, mendapat persetujuan suami. Yang mana bila suami dah setuju untuk isteri itu bekerja, maka ia dibolehkanlah untuk bekerja. Ini seperti sedikit hadis Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid, kewajiban nafkah tidak berpindah kepada isteri walaupun isteri bekerja. Pendapatan isteri adalah hak milik peribadinya. Jadi mana katanya Ibn Rushdi ni kata apabila isteri itu bekerja, hak isteri kesemuanya. Tetapi untuk isteri itu sendirilah, atas isteri. Kalau isteri itu ingin memberi untuk niat menolong suami, maka dibolehkanlah. Kita tengok sedikit peringatan fiqh. Suami sama sekali tidak boleh memaksa isteri untuk menggunakan wang peribadinya untuk menanggung keluarganya. Jadi seperti mana yang kita bincangkan tadi, dia ke atas tabarruk, iaitu sukarela, kerelaan isteri untuk menolong suami. Seterusnya kita melihat kepada isi yang kita akan bincangkan, iaitu implikasi kepada isteri dan hak menuntut keadilan. Mana katanya bila mana jika suami, kita tengok hak mahkamah syariah. Bila mana suami ni gagal untuk menunaikan kewajipan untuk nafkah dalam tempoh tertentu tanpa sebab yang munasabah, isteri mempunyai hak mutlak untuk menuntut penyelesaian melalui undang-undang. Yang mana orang kata secara sengajalah suami ni dia tidak mahu, dia enggan untuk tunaikan nafkah kepada keluarga, kepada isteri. Secara semua bentuk nafkah. Nafkah dari segi rezeki kepada keluarga, nafkah batin kepada isteri dan sebagainya. Oleh itu, isteri berhak untuk selesaikan dengan melalui undang-undang. Contohnya, terdapat undang-undang yang dapatnya lah, terutamanya dapat memisahkanlah antara isteri dan suami, memberi nasihat kepada suami, denda dan sebagainya. Yang mana jika ini masih berlarutan, maka memang akan perkara negatif lah kepada isteri. Contohnya tekanan emosi, emosi isteri pun akan jadi tidak teratur, akan jadi lemah setiap hari, tiada semangat untuk jalankan hidup. Kemudian konflik pembahagian tugas, iaitu tugas isteri dah cukup-cukup agak banyaklah dalam seharian kerana seorang suri rumah. Tambahan pula suami yang tidak tunaikan nafkah, oleh itu isteri terpaksa bekerja untuk mencari duit untuk keluarga, untuk menyara anak-anak dan lain-lain. Maka memang agak sangat membebankan isteri lah. Kemudian kita tengok yang ketiga, ketidakseimbangan peranan. Mana katanya sepatutnya tugas adalah samalah antara isteri dan suami, iaitu untuk kebajikan keluarga dan anak-anak. Tetapi ia lebih kepada isteri. Mana katanya memang tidak patut terjadilah dalam masyarakat kita ni.
Mencari titik persamaan dalam kesempitan ekonomi, iaitu apabila sesuatu keluarga tu menghadapi kesempitan dalam ekonomi, langkah yang pertama ialah usaha suami. Suami wajib terus berusaha mencari rezeki dan menyumbang mengikut kemampuan optimum walaupun sedikit. Mana katanya suami ni tidak bolehlah terus berhenti kerja dan tidak enggan untuk bekerja, tetapi menyuruh sang isteri untuk terus bekerja 100% mencari nafkah dan juga rezeki untuk keluarga. Benda ni tak sepatutnya lah. Jadi langkah pertama, suami tu tetap juga perlulah usaha untuk kerja. Kemudian langkah yang kedua, perbincangan matang. Yang mana pasangan perlulah merangka pengurusan keuangan secara telus dan jujur. Yang mana untuk menjadi untuk menjadi sebuah keluarga yang harmoni, isteri dan suami ni dia perlu ada perancangan masa depan, pengurusan keuangan untuklah menjalinkan satu hubungan ataupun kekeluargaan yang teratur dan harmoni. Okey, seterusnya yang ketiga, pendidikan fiqh. Yang mana keluarga tu, ketua keluarga ataupun sang isteri perlulah salah seorangnya mendalami ilmu fiqh keluarga agar masyarakat tidak menghukum tetapi saling menyokong. Perkara ini juga ditekankan dalam masyarakat lah. Kalau kita tengok sekarang isu isteri juga bekerja, suami pun bekerja. Perkara ini tidaklah dilarang selagi mana tidak melanggar batas-batas syariat. Yang mana tetap persetujuan oleh isteri dan secara sukarela dan dengan keizinan suami. Mana katanya jika masyarakat tahu tentang perkara ini, mereka ini tidaklah saling menghukum antara satu sama lain. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan sambung berkaitan dengan isu dalam perkahwinan, iaitu isu yang ketiga berkaitan dengan pengabaian tanggungjawab emosi. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih mendalam berkaitan dengan isu ini, kita lihat dulu berkaitan dengan muasyarah bil ma'ruf. Jadi muasyarah bil ma'ruf ni adalah satu konsep hidup dalam Islam di mana dia merujuk pada cara hidup bersama dengan baik, penuh kebaikan, hormat dan layanan yang adil, khususnya antara suami dan isteri dalam perkahwinan. Jadi 4 poin penting dalam muasyarah bil ma'ruf ialah kasih sayang, tolak ansur, hormat dan layanan yang baik. Okay. Dalam Islam ni dia menuntut untuk kita ni saling berbuat baik, saling bertolak ansur, berkasih sayang antara suami dan isteri. Sedangkan dalam Al-Quran pun merujuk pada surah An-Nisa ayat yang ke-19, fa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara baik. Okay. Jadi tengok ni Al-Mughni, iaitu suami dituntut bergaul dengan baik dan haram melakukan tindakan yang menyakiti emosi dan menzalim isteri. Jadi kita tengok berkaitan dengan 4 poin penting tersebut, berkaitan dengan dalil Al-Quran tersebut, nak katanya yang Islam ni menuntut kepada hubungan yang baiklah antara suami dan isteri. Jadi seterusnya, mengenal pasti bentuk pengabaian emosi, iaitu penilaian fiqh dalam. Antara contoh bentuk pengabaian emosi dalam perkahwinan iaitu kurang komunikasi yang berkesan, tiada masa berkualiti, sikap apatik dan konflik yang berpanjangan. Dalam Islam, menurut penilaian fiqh, yang pertama kita perlu ada prinsip asas iaitu muasyarah bil ma'ruf. Kewajipan melayani pasangan dengan baik bukan sahaja fizikal tapi juga perlu kepada layanan emosi yang baik. Merujuk pada surah An-Nisa ayat yang ke-19. Dan juga mengabaikan perasaan pasangan ni adalah bercanggah dengan ayat perintah tersebut. Seterusnya ialah konsep doror, iaitu kemudaratan. Jadi pengabaian emosi yang berterusan ni juga dia anggap sebagai penderaan kepada pasangan, yang mana dia boleh membawa kepada memudaratkan kesejahteraan mental dan jiwa pasangan. Nak katanya tanpa adanya penjagaan emosi yang baik, dia boleh membawa kepada kemudaratan lah. Sebagai contoh, boleh memudaratkan kesejahteraan mental. Yang ketiga, hukumnya ialah haram dan zalim. Sebagai contoh,
Tindakan seperti silent treatment, iaitu orang kata berdiam dirilah, sikap apatik dan membiarkan konflik tanpa penyelesaian adalah haram. Sebab apa? Sebab ia menzalimi pasangan dan juga boleh merosakkan satu ikatan perkahwinan tersebut. Jadi sebagai kesimpulan di sini, penjagaan kestabilan emosi pasangan ni adalah tanggungjawab syar'i yang serius dan juga bukannya sekadar pilihan. Maksudnya nak katanya penjagaan emosi dalam satu perkahwinan ni adalah satu benda yang dituntut lah, bukannya satu pilihan sama ada kita nak buat, nak jaga ataupun tidak. Okay. Seterusnya, saya bawakan kesan berantai emosi dan kaedah rawatan Islam. Okay. Antara kesan kalau kita tak jaga penjagaan emosi ni adalah, yang pertama, boleh jadi ketegangan dalam satu perkahwinan, hilang kepercayaan, curang dan perceraian. Jadi kesan daripada mengabaikan emosi, penjagaan emosi dalam satu perkahwinan ni boleh membawa kepada banyak benda yang memudaratkan. Okay, sebagai contoh, perceraian, kecurangan, hilang kepercayaan dan ketegangan ni tadilah. Dan macam mana pula kita nak elak benda tu? Macam mana kita nak rawat benda tu daripada benda tu, pengabaian emosi ni, isu ni semakin berterusan, semakin berleluasa. Yang pertama ialah kita boleh mengamalkan komunikasi aktif dan empati. Yang kedua, hidupkan semula nilai kasih sayang secara fizikal dan lisan. Yang ketiga, gunakan pendekatan nasihat berhemah jika timbul konflik. Jika terdapat sebarang konflik, sebarang masalah, gunakanlah satu pendekatan yang membawa kepada penyelesaian. Dan juga gunalah komunikasi yang berkesan lah. Okay, seterusnya, resepi kestabilan, iaitu keseimbangan fik dan toleransi. Macam mana kita nak jaga kestabilan dan keharmonian dalam keluarga? Iaitu yang pertama ialah fik, berkaitan dengan peraturan. Okay, setiap pasangan tu perlulah faham berkaitan dengan tanggungjawab asas, batasan syariat dan juga keadilan dalam satu kekeluargaan. Yang seterusnya ialah komunikasi, iaitu kefahamanlah, perbincangan matang dan persetujuan bersama. Okay, sebarang konflik ataupun sebarang masalah perlulah dibincang dengan baik, perlulah ada komunikasi yang berkesan supaya setiap masalah tu boleh mencapai satu penyelesaian. Seterusnya, yang ketiga ialah ihsan, iaitu kasih sayang, tolak ansur, tabarruk dan juga ma'asyarah bil ma'ruf. Okay, seterusnya saya bawakan juga satu contoh kalau kita mengabaikan pengabaian emosi ni dalam satu kekeluargaan. Okay. Tersiksa dalam senyap bila rumah tangga dibungkam kod violent. Apa itu kod violent? Kod violent ni adalah satu situasi di mana pasangan tu dia mendiamkan diri secara sengaja tanpa sebab yang munasabah. Sebagai contoh, dia tak nak berkomunikasi, dia jauhkan diri daripada pasangan dia, ataupun dia tak bagi sebarang perhatian ataupun kasih sayang. Kod violent ni adalah satu bentuk penderaan yang lebih sunyi. Dia tak nampak dengan mata kasar, tapi dia bagi kesan yang sangat mendalam pada jiwa dan kesihatan mental seseorang. Dan juga kod violent ni dia boleh membagi kesan yang buruk lah. Boleh menyebabkan tekanan emosi dan kemurungan. Walaupun dia tak nampak, tak melibatkan luka fizikal, kata kesan dia pada mental seseorang dan jiwa seseorang sangat mendalam. Ini adalah satu contoh kesan pengabaian emosi dalam satu kekeluargaan. Jadi sebagai kesimpulan, perubahan sosial dan ekonomi membawa cabaran yang baharu, tetapi kerangka Islam kekal relevan. Walaupun perubahan sosial ataupun dunia sekarang semakin maju, semakin moden, tetapi kerangka Islam ni, asas Islam ni, dia tetap relevan digunakan pada masa kini. Jadi penilaian masalah rumah tangga ni mestilah berpandukan fik dan nilai keadilan. Apabila suami isteri bersatu menghadapi realiti moden dengan toleransi dan ilmu, institusi keluarga akan terus kukuh sebagai kesejahteraan masyarakat. Jadinya
Sebagai kesimpulannya, suami dan isteri ni macam mana pun perlulah bersatu supaya institusi keluarga ni dia tidak roboh dan dia terus kukuh dalam satu terus kukuh sebagai asas kesejahteraan masyarakat. Jadi insya-Allah ini adalah beberapa rujukan yang kami gunakan sepanjang kami menghasilkan slide pembentangan ini. Jadi sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.